Warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini saya akan share kepada tuan-tuan dan puan contoh strategi yang boleh diguna pakai untuk ejen-ejen hartanah. Alright. So, kita mula terus. Alright. So, untuk ejen hartanah atau property. Alright. So, first thing first tuan-tuan dan puan, whenever you buat hartanah ini, you kena jelas dulu. Okay, dia tak sama semua orang. Okay, so you kena jelas dulu berapa leads yang you nak sehari. Okay, it's not about strategi yang gempak terlalu dahsyat sekali pun tak penting. Berapa leads you nak? Kalau ada orang dia cuma nak 10 leads sehari, ada orang cuma nak 5 leads sehari, ada orang mungkin dia banyak sangat projek, mungkin dia nak 50 leads sehari. So it depends on your leads. Alright, so saya akan rungkaikan kepada anda beberapa strategi mengikut kapasiti anda. Sebenarnya bila anda buat benda-benda yang macam hartanah, kereta, lagi RTO, kan macam kowe, kuku, lepas tu takaful. So basically benda-benda ni semua dia duduk dalam satu kategori yang lebih kurang sama. Maknanya it's not complicated lah, benda ni simple. Okay, so jangan jadikan complicated, saya tunjukkan you cara mudah. Alright, so first kali you boleh pakai prompt ni. Okay, saya ada sediakan prompt. So prompt ni nanti saya akan letak dalam bahagian video ni, saya akan letak satu dokumen. Right, so you copy je prompt ni dan you jawab soalan ni. Yang ni pun GPT yang buatkan. Alright, tapi dia ikutkan saya punya Blackprint punya modul lah. Alright, so anggap anda seorang meta strategi 2026 yang pakar dalam industri hartanah dan high ticket lead generation. Saya seorang ejen hartanah dan mahu bina sistem MetaS untuk hasilkan lead berkualiti, bukan sekadar banyak pertanyaan. So maklumat bisnes saya, jenis hartanah. Okay, so saya fokus on jenis hartanah, projek baru. So lokasi Penang Island. Range harga RM 800k ke 1.2M. Okay, sasaran pelanggan. Okay, saya nak ambil first semualah apa yang dia cadangkan ni. Okay, first home buyer, pelabur, upgrader. Anggaran income, pelanggan sasaran anggaran income, kita target kalau 800,000 punya loan rumah, kita nak gaji sekurang-kurangnya RM 5,000 ke RM 8,000 sebulan. Okay, masalah utama pelanggan. Okay, sama semua ni saya copy. Okay, so you copy je prompt ni, nanti saya akan letak kelebihan saya. Okay, apa kelebihan you sendiri? Okay, apa kelebihan anda sebagai ejen hartanah? So you, okay, kalau you rasa semua ni boleh, okay, you copy je semua ni, letak dekat ruangan jawapan dia. So fast approval, banyak kes lulus, pengalaman banyak. Okay, pengalaman kalau boleh be spesifik lah. Let's say pengalaman 7 tahun. Okay, so objektif WhatsApp. Okay, berdasarkan maklumat ini, kita buat step 1, buyer behavior analysis, seperti mana yang kita dah belajar lah. Okay, kategorikan pelanggan kepada impulse buyer, consultation buyer atau analytical buyer. Okay, terangkan siapa paling dominan. Okay, ni semua kita tak payah buat apa-apa. Okay, kita just send je dekat GPT untuk dia bantu kita bagi jawapan. So you send je. Okay, so yang ni you pakai GPT yang tiada assistant pun okay, as long as pro lah. Yang plus. Kalau you pakai free version, jawapan dia tak berapa sedap lah. Okay, so once you dah dapat jawapan ni, okay, kita go through lah. Okay, tengok step 1, buyer behavior analysis. Siapa paling dominan? So dia kata consultation buyer paling dominan. Okay, sebab range harga, keputusan besar, income besar, mereka takut. Mereka bukan nak beli terus, mereka nak clarity dulu. Of course, ini kita jelas bahawa tak perlu chat GPT pun. Orang kata by logic, you sebagai ejen yang jual rumah, you pun tahu bahawa orang nak beli property ni bukanlah dia terus boleh beli macam beli makanan kan. So dia perlukan clarity, dia nak jelas dulu. So impulse buyer jarang,
analytical buyer pun okey. Ini high quality buyer tapi slow. Okay. So dia kata behavior paling sesuai untuk fasa pertama adalah consultation buyer. Sebab mereka memang ada masalah, kita ada solution, senang close kalau kita educate betul, lebih guided buying process. Okay. So step 2 angle architecture macam kita belajar. Okay, ada pain, outcome dan juga identity. Alright. So apa yang you boleh buat kat sini, you wujudkan satu angle untuk pain, satu angle untuk outcome, satu angle untuk identity. Alright. So, okay, kita tengok balik. Okay, contoh. Okay, angle 1. Pain, loan deposit dengan reject. Okay, gaji 6K tapi bank reject loan. So this will be the first hook untuk angle yang pertama. So angle outcome pula. Okay. Daripada bayar sewa 1,800 sebulan, kenapa tak bayar rumah sendiri? Okay. So angle ketiga. Okay. Ramai investor Penang fokus area ni untuk long term gain. Okay, contoh. So kemudian step 3 untuk lead quality strategy. Okay. So jangan buat ads yang terlalu general, masukkan filter dalam copy. Okay. Kenapa kita selalu dapat leads yang tak berkualiti adalah disebabkan iklan kita tak ada information yang jelas. Alright. So benda-benda ni you boleh baca kat sini. Memang dalam prompt yang saya provide ni, dia dah ada semua jawapan ni. Sepatutnya you akan dapat jawapan ni. Okay. So apa yang saya nak cerita lebih detail di dalam video ini adalah bagaimana atau apa strategi yang kita nak buat. Okay. Sebab saya ada dapat beberapa soalan, contohnya daripada beberapa ejen hartanah kita kat sini. Okay, dalam property ada 3 kategori. Rumah second, new project, cari owner nak jual. Kalau saya buat ads dan kawan saya pun buat boost post, semua dapat 90% leads yang sama. Ada dia kata macam mana saya nak buat creative angle. Banyak blue tick. Ads plan sebab listing adalah 200 unit nak jual. Tak dapat plan ads sangkut. Okay. So ada juga yang tanya. Untuk property best guna objektif lead to WhatsApp ke? Nak buat different angle, guna video atau poster pun boleh. Cara terbaik untuk dapat. Okay. So semua jawapan ni saya akan ceritakan di dalam video ini. Okay. So saya akan terus